Kenapa Selangor dipanggil Selangor? Pada zaman dahulu, seorang pahlawan gagah sedang dalam perjalanan ke utara lalu berhenti berehat di tebing sungai yang tenang. Tiba-tiba, seekor langau mengganggunya tanpa henti. Kecil, namun cukup menjatuhkan kesabarannya. Peristiwa itu menjadi simbol kekuatan. Lalu kawasan itu diteroka dan dinamakan Selangau, yang akhirnya menjadi Selangor. Ada pula kisah lain tentang pokok mentangau yang besar dan rimbun di pinggir sungai. Dapat dilihat dari lautan luas. Para pedagang sering berkata, "Aku singgah di kuala sungai Mentangau." Seiring waktu, sebutan itu berubah menjadi Kuala Selangau dan akhirnya dikenali sebagai Kuala Selangor. Ada juga yang percaya nama Selangor berasal dari salang dan jemur, tempat hukuman bagi penderhaka suatu ketika dahulu.